Assalamualaikum Aish. Okey, sekarang kita dah sampai sesi yang ke-12. Maksudnya, kita tinggal lagi 4 huruf sahaja untuk kita tengok cara-cara nak sambungkan huruf tersebut. Okey, sebelum ni cikgu kata dalam menyambung huruf-huruf jawi, kita kena tahu sama ada huruf tersebut berada di awal atau di tengah atau di akhir perkataan. Betul tak? Okey, tetapi ada juga sesetengah huruf yang berada di tengah perkataan. Contohnya kan, dia tidak boleh disambung dengan huruf yang berada sebelum atau selepasnya. Contoh dia huruf apa? Cikgu ada kongsikan sebelum ni. Contoh dia huruf alif, huruf waw dan huruf ra. Dan ada juga lagi beberapa huruf. InsyaAllah cikgu akan kongsikan selepas ini. Okey. Sekarang kita nak tengok huruf yang seterusnya, iaitu huruf waw. Macam mana kita nak tulis huruf waw? Okey, kita buat garisan dulu. Huruf waw, dia ada kepala di atas garisan dan ekornya ditulis di bawah garisan. Macam mana tu? Okey, kita buat kepala dia dulu. Daripada garisan ni, kita bawa ke kiri, naik ke atas, turun ke bawah. Terus tulis ekor dia. Nampak tak? Okey, kita buat lagi sekali. Dari garisan ni, kita bawa ke kiri, naik ke atas, berhenti. Kita tarik ke bawah untuk ekor dia. Okey, lagi sekali. Dari garisan ni, kita tarik ke kiri, naik ke atas, turun ke bawah. Jadilah huruf waw. Sekarang kita nak tengok contoh huruf waw yang berada di awal perkataan. Contoh dia adalah perkataan apa? Perkataan wajib. Kita tulis awal dulu. A-W-A-L. Awal. Contoh dia apa tadi? Perkataan wajib. W-A-J-I-B. Wajib. Kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sebelum kita menjawikan perkataan, kita kena tahu perkataan tersebut ada berapa suku kata. Barulah kita tahu. Contoh dia kan, huruf A. Huruf A kebiasaannya apabila berada di tengah perkataan, kita tak perlu tulis. Tapi kita kena tahu sama ada dia betul-betul di tengah perkataan atau di akhir suku kata. Okey, contoh dia kan. Perkataan wajib ada berapa suku kata? Okey, wajib. Ada 2. Okey, 1 wa, 2 jib. Okey, ada 2 suku kata. Jadinya huruf A ini bukan berada betul-betul di tengah perkataan. Maksudnya dia berada di akhir suku kata pertama. Maksudnya kita kena tulis tau. Kita kena tulis huruf alif tersebut. Okey. Kita jawikan perkataan wajib. Huruf W adalah huruf waw. Okey. Kita tulis huruf waw. Huruf A kita kena tulis kan? Macam biasa, A adalah huruf alif. J huruf jim. Macam mana tulis huruf jim? Dari kiri ke kanan. Okey. Kita tulis garisan melentang dari kiri ke kanan. Kemudian, kita tulis bentuk C dan ada titik di tengah. Jadilah huruf jim. Seterusnya, huruf I. Huruf I adalah huruf ya. Okey, huruf ya ada 2 titik di bawah. Dan akhir sekali huruf B. Huruf B adalah huruf ba. Ba berbentuk sampan. Okey. Dari atas ini, kita bawa turun ke bawah. Kemudian kita tarik ke kiri, naik ke atas semula. 1 titik di bawah. Sekarang kita ada 5 huruf. Waw, alif, jim, ya, ba. Dan huruf waw berada di awal perkataan. Okey. Kita nak sambungkan
Kelima, 5 huruf. Huruf waw. Apabila berada di awal perkataan, kita tulis seperti biasa. Sebab apa? Sebab huruf waw yang berada di awal perkataan tidak boleh disambung dengan apa-apa huruf selepasnya. Okey? Waw. Seterusnya, alif. Alif juga tidak boleh disambung dengan apa-apa huruf selepasnya. Seterusnya, huruf jim. Huruf jim boleh disambung dengan huruf selepasnya. Jadi, Aish ingat tak macam mana rupa huruf jim apabila berada di tengah perkataan? Macam mana? Kita hanya tulis kepala dia sahaja. Macam ni. Tapi, bentuk dia sedikit berbeza. Kita buat macam ni. Dia ada garisan kecil condong ke atas. Lepas tu garisan yang lebih panjang condong ke bawah. Dan daripada sini kita bawa ke kiri. Okey? Okey, dia tak cantik sangat. Kita buat lagi sekali. Macam ni, macam ni, macam ni. Okey? Dan ada satu titik di bawah. Sama juga macam kepala dia yang berada di atas ni. Cuma dia ada yang kecil ni. Okey? Kita teruskan dengan huruf ya. Huruf ya, apabila dia berada di tengah perkataan, kepala dia juga tidak perlu ditulis. Okey, kita buat macam bentuk sampan tapi kecil sedikit. Macam ni, okey? Kita buat pendek sikit. Dan seterusnya huruf ba. Kita sambung sampan yang seterusnya. Ya ada 2 titik, ba ada 1 titik. Jadilah sambungan perkataan wajib. Dan huruf waw berada di awal perkataan. Okey? Okey, kita tengok contoh yang seterusnya iaitu huruf waw yang berada di tengah perkataan. Kita tulis tengah dulu. T-E-T N-G-A-H nga. Tengah. Contoh dia adalah perkataan keluar. K-E-K-L-U-L-A-R. Keluar. Keluar ada berapa suku kata? Ada 1, 2, 3. Sekarang kita turunkan hujan dia mengikut jumlah huruf. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita jawikan dia. Okey, huruf apa? Huruf kaf. Macam mana nak tulis huruf kaf? Okey, dari atas condong ke bawah, si terbalik naik ke atas. Okey, huruf I tidak perlu ditulis sebab kita dah dapat bunyi ke daripada huruf kaf. Contoh macam perkataan kerusi. Okey, huruf I tidak perlu ditulis sebab kita dah dapat bunyi ke daripada huruf kaf. Kita teruskan huruf L. Huruf L adalah huruf lam. Macam mana nak tulis huruf lam? Dari atas, turun ke bawah, cangkut. Okey. Seterusnya huruf U. Huruf U adalah huruf waw. Okey, dari sini bawa ke kiri, naik ke atas, turun ke bawah. Dapatlah huruf waw. Seterusnya huruf A. Huruf A dia memang berada di tengah perkataan. Betul? Tetapi dia adalah huruf yang pertama dalam suku kata yang ketiga. Jadi perlu ditulis untuk dapatkan bunyi A. Okey? Huruf A adalah huruf alif dan huruf R adalah huruf ra. Sekarang kita ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 huruf. Kita nak sambungkan ke 5 huruf.
Huruf kaf yang berada di awal perkataan ditulis seperti biasa. Dari atas, condong ke bawah, si terbalik ke atas sedikit. Okey. Huruf lam apabila berada di tengah perkataan, cangkul dia berada di atas garisan. Betul? Betul tak, Aish? Okey. Macam mana nak tulis? Dari atas, kita bawa turun ke bawah, berhenti di sini. Kita buat cangkul dia. Okey? Berada di atas garisan. Dan huruf waw boleh disambung dengan huruf yang berada sebelumnya. Okey? Maksud dia, huruf sebelum waw adalah huruf lam. Okey? Kita nak sambungkan dengan huruf waw. Macam mana? Daripada sini, naik ke atas, turun ke bawah. Macam ni. Okey? Jadi, huruf selepas waw adalah huruf alif. Huruf alif tidak boleh disambung dengan huruf waw. Kita tulis seperti biasa. Dari atas, turun ke bawah. Dan huruf alif juga tidak boleh disambung dengan apa-apa huruf selepasnya. Huruf ra. Huruf ra macam mana nak tulis? Dari atas garisan, terus kita bawa turun ke bawah garisan. Jadilah sambungan perkataan keluar. Dan huruf waw berada di tengah perkataan. Okey, dia boleh disambung dengan huruf yang berada sebelumnya. Tetapi tidak boleh disambung dengan huruf yang berada selepasnya. Okey. Okey, sekarang contoh huruf waw yang berada di akhir perkataan. Kita tulis akhir dulu. A-A-K-H-I-R. Akhir. Contoh dia adalah perkataan maju. M-A-Ma. J-U-Ju. Maju. Kita turunkan hujan dia. 1, 2, 3, 4. Seterusnya, kita jauhikan dia. Huruf M adalah huruf mim. Macam mana tulis huruf mim? Okey. Dari atas, kita bawa turun ke bawah, tarik ke kanan, naik ke atas, tarik ke kiri, lebihkan sedikit, turun ke bawah. Okey. Seterusnya, huruf A. Huruf A adalah huruf alif. Huruf J, huruf jim. Okey, dari kiri, tarik ke kanan, kita buat bentuk C. 1 titik di tengah. Jadilah huruf jim. Huruf U. Huruf U adalah huruf waw. Macam mana tulis huruf waw? Dari sini, tarik ke kanan, naik ke atas, turun ke bawah. Jadilah huruf waw. Okey. Okey, sebelum cikgu terlupa, perkataan maju ada berapa suku kata? Maju. Ada 2. 1, ma, 2, ju. Okey? Pastikan setiap kali kita nak jauhikan perkataan, kita tahu dia ada berapa suku kata. Okey? Barulah kita tahu sama ada huruf ini perlu ditulis atau tidak perlu ditulis. Okey? Sekarang kita nak sambungkan perkataan maju. Kita ada huruf mim, alif, jim, waw. Kita buat garisan dulu. Huruf mim. Huruf mim apabila berada di awal perkataan, ekor dia tidak perlu ditulis. Okey? Macam mana nak tulis huruf mim? Dari sini, turun ke bawah, tarik ke kanan, naik ke atas, tarik ke kiri, lebihkan sedikit. Okey? Kita buat kepala dia sahaja. Dan disambung dengan huruf alif. Macam mana nak sambung? Daripada tempat kita berhenti tadi, terus naik ke atas. Okey? Huruf alif. Huruf alif selepasnya boleh disambung atau tidak boleh disambung dengan apa-apa huruf. Boleh atau tak? Jawapannya tak boleh. Jadi, kita tulis huruf jim secara berasingan. Okey? Macam biasa, huruf jim apabila berada di tengah perkataan, kita tulis kepala dia sahaja.
Okey, macam mana? Okey. Macam ni, macam ni, macam ni. Okey. Dari sini, kita bawa naik ke atas, condong ke bawah, tarik ke kiri. Okey, macam tu tulis huruf jim. Seterusnya, huruf waw. Daripada tempat kita berhenti ni, kita tarik naik ke atas. Buat bulatan, turun ke bawah. Dan jim ada satu titik di bawah. Jadilah sambungan perkataan maju. Dan huruf waw berada di akhir perkataan. Okey? Huruf waw boleh disambung dengan huruf sebelumnya. Dan huruf selepasnya tidak boleh disambung dengan apa-apa huruf. Okey? Untuk perkataan maju ni tak ada masalah lah sebab dia memang berada di akhir perkataan.